Okey hampa, dalam video kali ni Syah nak share tentang craft kereta Proton Persona. Sebab kenapa Syah buat kereta Proton Persona ni, satu adalah sebab Syah pun ada Proton Persona. Kedua, Syah nampak banyak orang pakai kereta Persona, sampai ada grup PPOC, grup Persona Stand, lepas tu banyak lagi lah. Dekat situ Syah nampak okey, mungkin akan dapat sambutan sebab ramai orang pakai kereta Proton Persona. Syah pun try lah buat, bukan buat biasa-biasa, Syah buat siap ada seat dalam, siap boleh gerak lagi. Hak ni special. Pok ring tu Syah buat pakai tin minuman, tin yang tin gas tu. Hampa nak tahu detail dia, hampa pergi tengok video penuh. Lepas tu anggaran masa siap tu dekat 2 bulan lebih kot. Tapi itulah, bila Syah upload, hak yang pakai Persona ni tak ramai pun support. Hak duk support ni nampak geng-geng Wira, geng-geng Satria, Kancil. Nak kata apa tak tahu, orang kata tak capai lah target buat kot geng Persona nak support, tapi tak ada Tapi ada satu hari tu, admin PPOC chat Syah, dia kata dia nak beli craft kereta ni, dan akhirnya Syah jual kat dia.